So macam mana saya bermula menyimpan emas pada tahun 2021. Waktu tu COVID. Okay? Saya mula start simpan emas terus dengan public gold. Saya nampak ada kelebihan bila kita buat simpanan emas ni. Antaranya untuk tabungan pada nanti. Saya tak nampak lagi bisnes public gold ni ketika itu. Saya simpan saja emas. Simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tahun lepas, 2024, baru saya nampak, oh rupanya bukan setakat buat simpanan emas je dekat public gold ni. Kita boleh dapat side income, kita boleh buat bisnes dengan emas, tapi boleh mengubah kehidupan kita. Okay? So, ada program untuk anak muda, iaitu program Millionaire by 30. Khas untuk anak muda yang mana nak membina, nak dapatkan side income bermula dengan part time. Okay? Kalau kita tengok icon-icon anak muda tadi, semua dah habis saja belajar, tak sempat bekerja, dah full time. Membina bisnes public gold ni dah ada income yang kukuh. Okay? Saya batch yang pertama, program Millionaire by 30 pada hujung bulan 10 Oktober tahun lepas. So saya yakinlah yang mana kalau saya boleh, saudara-saudari semua pun boleh. So buat betul-betul, fokus bina bisnes ni betul-betul. Mentor kata, susah 3 tahun, kita akan nikmati hasilnya 30 tahun akan datang. Okay? Bahkan kalau kita mati sekalipun, income kita dapat dekat ahli keluarga kita, dekat waris kita. Okay? Macam arwah Tuan Muda Abdul Rahman, mana beliau dah pergi meninggalkan kita, tapi income beliau, waris beliau dapat. So, kita tak tahu kita akan pergi bila, umur bukan penghalang. Jadi kita bina dari umur muda ni supaya nanti kita akan dapat memberi manfaat kepada ahli keluarga kita nanti.